casual sort of rock lah. Sebab band Butterfingers form tahun 93, betul? Tahun 93 kurang lah. 93 kan. 1993 baru dah jadi lagi lah. Itu cakap aku tak pandai cakap lagi. Kita tingkatan 4 lah, tingkatan 4. Tingkatan 4. Basically band sekolah ni. Band sekolah lah. Band Cuma sekolah. Emmet tanpa Emmet lah. Emmet kat KL. Kita orang Kuala Kangsar. So how kau boleh jumpa dia? I mean macam mana boleh kenal dia? Kita ada kawan seorang mutual friend, daripada Bukit Bintang datang masuk Bukit Bintang Boys School. Bukit Bintang Boys School masuk SKK. So kita apa masa tu tengah gila-gila dengan gitar. Ada member aku seorang kat sekolah aku dulu Tiara tu, Solo Entertainment sebiji. Macam oh ya lah, okey nanti kenal lah. Oh, Solo Entertainment. Solo Entertainment. Dia lagu Entertainment, Hot Chili Peppers, tu lagu-lagu Guns N' Roses ke. Time tu memang wajib lah. Nothing Else Matters Itu baru belajar gitar kan. Macam tu lah. Tapi yang ingat Entertainment lah. Dia kata biji datang lah nanti kita jam kat Asia Jaya, Black Widow. Black Widow. Itu studio rabak punya studio tu. Black Widow. Asia Jaya ke? Bukan universiti Asia Jaya. First sekali Asia Jaya. Asia Jaya. Asia Jaya. So cerita dia, owner dia Aaron, dia classmate abang saya sekolah Maxwell. Richard kan. Richard. So that's where you met dengan Emmet lah. Arwah arwah dah. So Richard kan. Syahid ni bawa pergi Asia Jaya lah. Jumpa. Bukan jumpa pun, jamming lah. Dia macam, Tapi masa first time jamming terus klik ke? tak ataupun boleh. Tak ingat lah apa cakap masa tu kan. Kalau ada smartphone masa tu boleh lah rekod kan. Tak ingat apa pun cakap masa tu. So tahu-tahu dia terlambat. Kira datang, Syahid ni datang bawa kawan-kawan dia. Kawan-kawan Emmet jugalah kan. Tu pun jam Guns N' Roses semua kan. Okay, mana brother ni tak sampai lagi kan. So dia masuk lambat. So dia pakai ada, aku ingat lagi lah image tu. Dia pakai baseball hat lah. Baseball hat balik baju Anthrax tu. Dulu band metal Anthrax. So pendek. Terus betul tak tahulah tiba-tiba ada lagu Entertainment pula. Tak ingat lah macam mana transisi dia kan. Dengan wah-wah semua sebiji. So okey betul lah Syed. Betul lah member kau ni betul main Entertainment sebiji lah. Dia masuk-masuk dia terus tunjuk skill lah. Sebab mungkin dia lambat. Dia kena terus main lah. Band semua dah start lah. Band lain semua macam sekolah aku boleh lama. Banyak lah. So the rest Bradin datang baru macam okey. Boleh. Satu lah. Nasib baik okey Yang kau introduce kita ada jam sekali dengan mana? Masa form 4 form 5? Dekat ni FM Studio. FM Studio. Bukan dekat Nora. Depan Nora. Intoxicated. Ya, Intoxicated. Ya, sebenarnya. Itu first time. Masa kita